saya rasa lah orang masyarakat Cina akan bertindak. Ini bukan soal ekstrim tak ekstrim. Ya. Dia ekstrim ni. Kalau kita tak setuju, kita kata ekstrim lah. Kan? Kalau kita setuju, kita tak kata ekstrim. Hari ini tu ya, oleh kerana walaupun pemilihan DAP baru saja berakhir pada hal lepas, tapi saya nampak di berbagai media masih lagi memperkatakan tentang pemilihan DAP itu. Jadi hari ini kita pun ambil peluang untuk membicarakan sedikit tentang pemilihan DAP yang baru berlalu lepas. Tu pemilihan DAP lepas, kalau kita lihat tu ya, dia Anthony Loke kekal sebagai Sius Agong, Goh Bin Tio dilantik sebagai pengerusi, dan Lim Guan Eng menjadi penasihat kebangsaan DAP. Dan ramai yang mengatakan bahawa dengan susunan CEC yang baru ni, dan dengan beberapa pengumuman oleh Anthony Loke, contohnya dia kata dia nak menerima balik, menukar dasar sebelum ini tidak membenarkan ahli-ahli pemimpinnya menerima gelaran daripada negeri-negeri, gelaran datuk dan sebagainya, tapi kali ini dia nak membenarkan benda tu. Jadi ada yang mengatakan bahawa DAP ini sudah berubah, maknanya mereka menjadi parti yang berpijak di bumi nyata, yang lebih sederhana dan moderate. Jadi macam mana Datuk punya menilai dengan susunan baru CEC yang baru berakhir hal lepas? Nak kata moderate tu, semua parti moderate. Wah, ya, cuma musuh dia kata ekstremis, kan? UMNO pun moderate, tapi ada orang kata UMNO ekstrem. Jadi soal label moderate tak moderate tu pada saya tengok daripada tindakan mereka lah, ya. Mengenai perubahan dalam DAP ni, pada saya berubah sementara je. Dia politik, grup ni menang, lepas tu grup ni kalah. 5 tahun lagi grup ni pula menang, kan? Jadi tak ada benda yang signifikan lah pada saya. Tak ada benda yang luar biasa. Ada orang kata, oh, Melayu sekarang dah ramai dalam CEC. Dua orang. Aduh. Jadi kalau Melayu ramai artinya apa? Kan? Dekat di Arab ni semua pemimpin Arab, Palestin mati juga. jadi semua benda-benda ulasan yang tak ke mana lah pada saya. Tak ada apa pun. Jadi mengenai DAP nak ubah dasar, nak terima datuk-datuk, datin-datin Tan Sri tu, boleh lah, apa salah ya? Bersama-sama dengan UMNO lah, kan? Bagi ramai datuk lagi baik, ramai Tan Sri lagi baik. Semua yang dapat Tan Sri, saya tak ada masalah. Tan Sri, Lau Kong Kang, bagi je lah. Siapa yang ada duit bagi, ya. Datuk Seri Anthony Loke kan sedap bunyi. Datuk Seri Anthony Loke, bisa. Goh Bin Tio, ataupun Datuk Paduka Anthony Loke. Bagi. Apa salahnya kita ramai-ramai sama-sama. dia cuma sebelum ni ialah dia dasar partinya begitu, dia tak nak menerima selagi dia berkhidmat dalam kerajaan. Dan ada juga pemimpinnya yang menerima, dia kena minta kebenaran parti. Ada juga yang dia ambil tindakan, tapi bukan pecah, dia ambil tindakan, diberi amaran dan sebagainya lah. Maknanya ada perubahan. Alah, itu pada saya tak ada benda signifikan lah tu. Kalau nak dapat datuk, nakkan ramai datuk, ambil terima je lah, kan? Lagipun cuma kena ingat jugalah, bagi lagi ramai datuk, lagi ramai yang ada pangkat dalam parti pun banyak kena bagi sumbangan lah. Itu kena ingat juga lah. Jadi pulang pada saya tak ada masalah. Tu lagi satu, dalam pemilihan yang lepas, kalau kita lihat dalam pilihan DAP yang baru-baru ni, Lim Guan Eng dia dapat dalam CEC tu dia dapat nombor 26 daripada 30. Dan beberapa orang yang rapat dengan dia, contohnya Teresa Kok, S. Raya, Lim Lip Eng, dengan adik dia sendiri, dia kalah dalam CEC.
Jadi dan di Lim Guat Eng sini dalam selepas dapat nombor 26 ni dia ditukar daripada pengurusi dipilih oleh CEC ni menjadi penasihat kebangsaan DAP. Jadi macam mana Dato' melihat dinasti Lim selepas ni? Adakah pilihan akan datang? Pada saya sementara je. Saya dah cakap lah, lepas ni Lim Guat Eng naik balik. Dia akan susun balik lah. Dia susun balik. Dia berapa orang je mengundi hari tu, kan? Jadi kalau geng Anthony Loke ramai dalam kerajaan, menang lah dia, kan? Bila Anwar jatuh besok, kalah lah grup ni. Apa yang tak susah? Pada saya ni orang Guan Eng, saya sokong Guan Eng. Guan Eng, Sebab apa saya sokong Guan Eng? Bukan apa. Semasa saya dalam DAP dulu, saya ingat lah, saya suka orang yang lebih. Guan Eng dia agresif. Dia passionate lah. Maknanya dia ada benda-benda yang dia merasakan kuat. Dia punya pegangan politik. Saya suka orang macam tu. Sama kita setuju dengan dia tu soal lain. Tapi pada saya Guan Eng menunjukkan satu sikap politik yang pada saya diperlukan. Kita di Malaysia, negara maju, negara baru, kita perlu pemimpin yang ada pegangan. Bukan pemimpin politik yang mudah boleh adjust. Jadi ramai daripada pemimpin negara yang ada prinsip, ada begitu, lebih baik dari segi cangkung masa panjang negara daripada pemimpin yang boleh adjust. Jadi tapi itu masing-masing lah. Tapi pada saya tak patutlah dia pergi buat kerja macam ni. Pada saya lah tak patutlah. Dia semangat sangat ni pasal dapat kuasa kan. Semangat dengan Madani ni, maka dia harap lupa kepada jasa Lim Guan Eng, Lim Kit Siang. Inilah orang-orang yang mengasaskan parti. Ini pada saya samalah seperti UMNO tahun 46 lupakan Dato' On. Lupakan Dato' On, lupakan begitu saja. Walaupun Dato' On lah orang yang hidupkan UMNO, Dato' On lah yang memperjuangkan negara kita, kemerdekaan dan perlunya persatuan semua kaum. Tapi UMNO tak boleh terima. Bukan saja tak boleh terima, dia lupa pula. Tapi itulah politik. Jadi apa yang berlaku pada DAP sama jugalah yang berlaku pada UMNO 46, 48 dulu. Jadi tapi saya rasa lah orang masyarakat Cina akan bertindak. Ini bukan soal ekstrim tak ekstrim. Dia ekstrim ni. Kalau kita tak setuju, kita kata ekstrim lah. Kan? Kalau kita setuju, kita tak kata ekstrim. Jadi orang yang tak ada pendirian langsung ni moderate lah dia panggil. Itu bukan moderate, itu lalang. Itu lalang. Dia di Malaysia ni banyak guna perkataan macam-macam. Parti ni moderate apa? Sedap kan buat bahasa. Dia tak ada pendirian. Dia lain moderate lah. Macam jadi soalnya pada saya lah, saya rasa saya bukan tak serat. Kita kata parti itu perkauman. Bila kita tak setuju, bila kita kata kita tak setuju dengan PAS, kita tepat perkauman. Tak setuju dengan UMNO perkauman. Tak setuju kita baik lain pula. Tapi kita kena tanya apa asal kita kata dia perkauman, apa yang menjadi isunya. Saya lebih suka kita adakan satu diskusi yang terbuka masyarakat Malaysia ini mengenai pendirian parti-parti, supaya kita dapat faham mengapa dia berdiri sedemikian, mengapa kita jadi biarlah pada saya menolak Lim Guan Eng itu macam tolak Lim Kit Siang lah. Dalam bahasa lainnya begitulah. Kalau saya lah, dan saya rasa itu kurang asam. Kurang asam.
Saya tak boleh terima. Bukan saya tak boleh terima, saya rasa Simpati. saya simpati kepada perjuangan Yang dilupakan lah. yang orang lupa. Dia begini dia. Kalau perjuangan itu orang tolak awal-awal lagi, itu lain. Tapi perjuangan yang didokong, disambut, didokong, diperjuangkan puluh-puluh tahun. Tetapi bila sampai masanya kita rasa selesa dengan set baru, kita tolak yang lama. Kita lupa. Itu saya tak boleh terima lah. Tapi tak apalah. Seperti saya kata, agak-agak God Eng Akan kembali balik lah. dan geng-geng dia lah. Saya sebenarnya Ayah dia saya tak suka. Ayah dia suka berkelahi. Ya, itu kelahi. Ayah tu kalah tu okey lah. tapi macam teresakok apa benda teresakok dia bukan susahkan orang. Dia cakap macam makcik. Tapi saya pun heran lah gitu. Pemilihan parti saya rasa Dia kena agak pelik tu. Lagi satu tu macam ahli parlimen Kepong Lim Lip Eng tu, saya rasa dia ahli parlimen yang paling agresif memperjuangkan isu-isu rakyat lah. Saya ingat banyak dia memperjuangkan isu rakyat. Lim Lip Eng botak tu. Kepong kawan saya tu botak tu. Orang yang mana dia ni orang yang agresif lah, banyak membawa isu-isu rakyat kepada ni lah. Yalah, dia kalahkan sebab geng. Yalah. Dia macam Chai lah tu. Chai ni orang kata kalau Chai tu ada sampah dalam tu, sampah ikut menang sekali lah. Dia pakat lah. Hati lah. Tapi tak apalah. Saya rasa DAP akan dia bergantung pada Anwar lah. Kalau Anwar tahan lama, tahan lah. Yang ada set sekarang ni. Anwar kalah tu out semua tu. Dua penggal ni. Cakap pasal dua penggal. Okey, lagi satu juga. Anwar kata dia nak dua penggal aja. Isu dalam DAP dan juga isu yang sampai sekarang orang bahaskan ialah berkenaan dengan DAP membangkitkan isu supaya tempoh Perdana Menteri dua penggal ni segera dikuatkuasakan. Sebenarnya benda ni bukan baru. Sebenarnya dalam manifesto PS sudah ada sejak PRU 14 lagi. Ketika Tun Mahathir mengetuai menang masa tu 2018, memang ada janji untuk menghadkan jawatan Menteri dua penggal. Cuma tinggal lagi oleh kerana ketika itu PS tidak memiliki majoriti 2/3, maka benda itu senyap begitu sajalah. Jadi hari ini oleh kerana Anwar ni walaupun dia pun tidak menang mutlak sebenarnya PS ni, tapi oleh kerana dengan sokongan parti-parti lain dilihat macam ada sokongan 2/3, saya rasa itulah sebabnya Anthony Locke membangkitkan isu ni supaya segera digubal undang-undang ni parlimen untuk dijadikan. Saya dengar cadangan ni saya ketawa. Kenapa tu? Dia kumpulan ni lah, kumpulan DAP Madani ni. Dia kalau moderate kumpulan moderate. Kalau ada pindaan perlembagaan je dia seronok. Seolah-olah inilah reformasi sebenar. Apa guna ni? What's the point? Yang kita nak cari Perdana Menteri seorang manusia yang boleh selamatkan pelajar di Malaysia ni. Sebelum dia lulus tu dia dah berhutang 70,000 dia. Dan bekerja 10 tahun dia tak boleh bayar lagi PTPTN. Kita nak cari seorang pemimpin yang boleh selesai masalah ni pun tak ada. Sejak 60 tahun. Kita nak cari seorang Perdana Menteri yang boleh cari orang Melayu 250,000 petani ni. Ada satu kilang padi untuk orang Melayu. Tak ada. Kita ada macam-macam masalah. Apa yang kita perkatakan? Bukan nak cari Perdana Menteri yang boleh selesai masalah-masalah ni. Kita perkatakan, Perdana Menteri tak boleh lebih daripada 2 penggal. Apa benda ni? Pada saya ini satu lagi cadangan bodoh lah, yang tak ada relevan. Kita bukan mengalami pengalaman di Indonesia dictatorship, military dictatorship. Kita bukan ada pengalaman seperti Filipina, military dictatorship sejak dari Marcos. Kita tak ada pengalaman seperti di Korea Selatan. Kalau kita tak suka Perdana Menteri, kita tukar je lah. Kita ada proses yang 5 tahun sekali. Kita ada proses. Apa susahnya? Ada siapa yang Perdana Menteri kita yang terlalu lama yang zalim tu? Siapa?
Mahathir 22 tahun pun dia menang selalu. Dia menang 2/3 selalu. So what's the problem? Apa yang kita nak tunjuk kita ni reformasi lah kononnya. Kita pun cari apa lagi nak pindah perlembagaan ni. Oh, anti lompat parti. Lompat juga. 6 orang dah bersatu tu. Lompat juga. Tak ada isu. Oh, kita kena buat apa? Parliamentary Services Act. Apa bezanya? Sampai hari ni kita tak tahu apa yang maksudnya. Lepas ni nak buat apa pula? Perdana Menteri tak lebih daripada 2 penggal. Kita nak cari yang elok sepenggal pun susah. Ini yang kita nak hadkan 2 penggal. Saya nak ingatkan rakyat Malaysia lah ya. Dia kadang-kadang kalau nasib baik, kita ada Perdana Pemimpin yang baik, kita kekal lah dia. Because nak cari good leaders ni bukan senang. Ya. Kalaulah China tu tak ada Deng Xiaoping yang memerintah 15 tahun. Kalau tak ada Xi Jinping sekarang ni yang sudah pun 15 tahun, China tidak akan menjadi superpower seperti sekarang. Kalau Lee Kuan Yew tak ada 30 tahun di Singapura, kau ingat Singapura boleh jadi negara maju seperti sekarang? Kau ingat kalau Rusia tidak ada Vladimir Putin 25 tahun sekarang, Rusia aja hancur, akan dihentam oleh Amerika dan seluruhnya. Tapi hari ini dia superpower. Dia pun bully macam Donald pun takut kat dia. Jadi kita kena cari pemimpin yang baik lah. Bukan nak hadkan pemerintahan semata-mata nak tunjuk kita ni reform lah. Ini kerja bodoh semua ni, kena berhenti lah. Maknanya kalau kita ada, kita tak payah nak ikut fashionable negara-negara yang limit-limit tu. Kita kena ingat lah, kita ni kita tak ada masalah. Yang masalah kita nak cari yang pemimpin yang baik. Pemimpin yang menggunakan kuasa tentera, kita tak ada pengalaman. Pemimpin yang guna kuasa-kuasa pelik-pelik tak ada. Apa yang sibuk nak had-had tu pasal? Diktator semua tak ada kan, kita tak ada. Aduh, tapi dia lah ni parti moderate macam pandangan lah semua. Nak tunjuk rakyat lah kononnya. Saya tak suka kuasa lama-lama. Dia manusia pemimpin ni dia lah. Kalau dia nak rosakkan negara ni, tak payah 2 penggal, setengah penggal pun cukup. Betul. Sepenggal pun cukup. Tak payah tunggu 10 tahun. Ya, masalah kita nak cari pemimpin, nak selesai masalah basic kita ni. Masalah-masalah yang saya sebut tadi, nak pergi sekolah, nak pergi universiti ke, masalah hutang, masalah ekonomi rakyat, masalah padi, masalah macam-macam. Pelaburan berbilion-bilion tapi tak ada pun duit. Tak nampak kesan pun kepada tak kita. Ada kesan apa-apa. Saya nak cabarlah ni moderate reformis DAP ni. Kalau nak buat cadangan, buat yang ada guna. Contoh reform yang berguna dia, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan tidak boleh dipegang oleh orang yang sama. Misalnya. Itu pun janjilah manifesto juga. Itu pun janji mereka dulu, tapi tak boleh buat lah. Pasal Anwar tak setuju. Kalau kita nak kurangkan, kita perlukan check and balance, nak perlukan Menteri Kewangan ni orang yang betul-betul pandai kewangan. Kita kena pisahkan. Tapi cadangan itu dia tak buat pun. Kan? Kalau betul-betul nak buat reform, saya katakan dulu, pisahkan kuasa pembentakwa raya dengan peguam negara. Apa saya tak buat? Azalina kata ini susah ni, rumit. Kena study. Kena study. Melawat dulu banyak negara. Kena melawat lagi. Dia yang kita tak nak buat ni semua rumit lah. Rumit. Ini misalnya kalau kita buat cadangan Freedom of Information Act, ini semua akta yang ada di semua negara demokrasi, kebebasan maklumat, rakyat boleh tanya pasal ini. Di Malaysia ni semua sulit dia. Sulit sana, sulit sini, konsesi ni sulit, harga ni sulit. Kalau nak buat reform, buka lah information tu.